Gomo Kelantan Gomo. So hari ni saya nak tunjuk satu benda, orang panggil apa ni, flag out, flag. Kita nak buat dekat flag ni satu penambahan seperti biasa. Kita punya penaja Naskin Coffee. Jom saya tunjuk. Dan juga hari ni saya ada juga buat proses baju tim KRW. So nak tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk follow video ni. Ya, berana. Okay, benda pertama adalah kita nak tampal Naskin Coffee. Letak sini. Ambil striker kecil kita ni. Gosok. Tu kak? Cari je. Susah. Comel. Pelakon tu, lepas tu, jom kita tunjuk buat baju pula. Let's go. Inilah baju KRW pula. Ini adalah proses kita nak buat nombor. Ni tengok antara baju-baju yang ada. Ni dia tengah print baju warik ni. Nombor. Baju ni untuk apa sebenarnya bang? Baju ni untuk friendly game. Bila? Seperti mana awak tahu, 20 hari bulan 12 nanti lawan Immigration 2, baru kita ada jumpa game Liga A1. Sepanjang perjalanan itu nak sampai makan masa 2 minggu lebih. Kita adakan friendly melawan 3 pasukan. Yang itu next video saya bagi tahu. Pasukan mana yang kita akan friendly. Saya juga nak selit di sini bang. Pada awal musim baru ni KRW dicaci oleh beberapa segelintir je penyokong Kelantan. Bukan cacian jugalah, pendapat tapi dalam keadaan yang marah. Bukan cacian, pendapat tapi dalam keadaan yang marah. Jadi kita pun menerima pendapat itu, buat perubahan. Coach buat perubahan, pengurusan buat perubahan, semua orang buat perubahan lah. Dan Alhamdulillah Allah bagi apa? Kemenangan kepada KRW bang. KRW ada peningkatan setiap game. Kemenangan sudah diberi, kejayaan juga telah pun dibagi. Sekarang pihak kami hanya menanti kehadiran penyokong di stadium nanti. 20 hari bulan 12 ni tuan-tuan, puan-puan, marilah bang. Mari. Semalam pun kita buat jualan tiket awal sold out 200. Hari ni pula 200 lagi sold out. Dan sekarang totalnya 400. Saya ada. Kalau awak beli awal, harganya cukup murah. Kalau anda tak reti untuk buat online, awak boleh mari je di WF Center Gucci Bayer tu. Kita akan ajak A sampai Z. Kenapa kita buat friendly ni? Kan awak tahu dah. Kita akan second window akan dibuka. Jadi itulah mana yang kita akan buat. Jumpa 20 bulan 12 lawan Immigration 2. Jangan lupa juga beli tiket awal baru harga murah. Biar dah belakang dah. Acah tak acah. Ya, Brona.